Assalamualaikum. Okay, kita cerita pasal Fortella 29 orang ni. Kita dengar cerita daripada CEO kapal. CEO kapal kata apabila ditangkap, okay, kapal-kapal layar dia orang ni, kapal-kapal ni berapa biji ni, banyak tau. Yang ada bantuan daripada kita, PMX kita berapa ratus juta aku tak tahu, yang disimpan dalam kapal layar ni. Okay, kita minta CEO kapal tengok, CEO kapal kata tak boleh tengok. Ni benda ni rahsia kan. Lepas tu, mereka ni ditangkap naik kapal tentera Israel. Kapal yang dia naik ni akan dibiarkan. Nak berlayar ke mana, nak karam ke mana ataupun nak sadai kat mana tu dia pasal. Banyak tau. Isi dia dalam tu lagi. Yang kita tak tahu bantuan macam mana. So, CEO kapal ni cerita apabila ditahan, dia digari. Gari, kaki pun kena gari. Ramai-ramai lah. Kan? Sampai satu penentian, dia akan dibeduk, dipukul. Sampai satu penentian, dia kena pukul. Sampai memang dipukul. Sampailah CEO kata, takkan nak kena pukul lagi. Tapi tengok video dia tu. Tapi Haji Zara pula cakap, mereka akan dipukul bila masuk dalam satu bilik gelap yang tak ada kamera. Masa nak tukar baju. Dia kenalah lepuk 7-8 kali macam tu lah. Tapi kawan dia kena lempang sampai bengkak. Bilik gelap yang tak nampak tapi dilempang sampai bengkak. Setahu aku lempang takkan bengkak, lempang akan biat. Kalau kena tumbuk je bengkak. Tapi tak tahu mana satu betul. CEO kapal ni pula cakap, apabila kita sampai kat situ, kita semua masing-masing akan kena kabel tight lah, kena kabel tight. Gari kabel tight ni lah, kat belakang. Okay, so semua kena sujud. Tapi Haji Zara ni pula cakap, CEO kapal yang kena paling teruk. Pasal dia kena depan saya. Tak silap aku lah. Kalau aku salah, aku minta maaf lah kan. Tapi cuma aku nak bajak korang berfikir. Benda ni macam bertentangan sangat lah kan. CEO kapal pun kata, saya dipijak tau. Dipijak. Kau tahu tak, boot askar ni, dia bukannya boot macam safety boot. Tak. Boot askar ni dia lain. Leather dia lain. Dia keras lain. Memang lain. Dipijak muka dia kat lantai. Tonyoh lah macam ni. Tapi kesan tak ada. Hebat weh dia orang ni. Dan dia pula kata akan dirembat rusuk ni. Kau tahu tak rusuk kita kalau kena rembat dengan kasut askar ni. Jangan buat pasal. Komando pun tak tahan tau. Baikkan. Tapi Haji Zara cakap dia tak kena rembat pula. Bila CEO cakap kena rembat, semua kena rembat. Kena rembat rusuk. Kena duduk macam ni rembat. Macam tu. Kan? Weh, kau bayangkan macam ni kena rembat. Berguling bos. Berguling. Tak tahulah kan. Dia banyak bercanggah kat situ. Rupa-rupanya yang lain dua orang tu yang paling teruk. Yang kena pijak dengan yang tisu koyak tu. Padahal Haji Zara cakap CEO kapal kena paling teruk. Pakai kabel tight kabel tight sampai dah biu-biu tangan, sampai dah 6 dah dia kata. Bila dia bagi baju ni lah 29 lain baju yang dalam penjara. Kau bayangkan baju tu bagi korang boleh bawa balik tau. Apa? Maksudnya baju tu memang ambil ukuran ke apa macam mana? Aku pernah masuk penjara. Masuk penjara ni baju macam yang cakap. Ada yang longgar-longgar, ada yang ketat-ketat. Nasib kau lah. Wah, korang boleh dapat jadi bawa balik jadi souvenir. Memang setiap kali korang pergi sana memang dapat lah baju penjara ni. Hebat. Ni Haji Zara tak cerita. Tapi CEO kapal cerita 29 orang dapat. Saya dah tunjuk je. Pelik Yahudi ni punya jahat. Budak kecil pun, budak anak-anak Palestin kecil pun dia tembak kepala bol. Padahal kalau dia nak campak korang masa dia tahan dekat laut ni, campak seorang dua dalam laut, boleh je. Cakap korang nak cuba nak melarikan diri. Tapi tak ada. Yang seorang perempuan cerita, lain kali jangan datang lagi lah kat sini cakap macam macam dia koyak lah. Kau bayangkan tau. Dia cakap macam tu macam seolah-olah ni dia orang ni merayu lah. Ada perempuan seorang lah pakai tudung warna hitam. Panggil, next time you don't come. Kau bayangkan orang Yahudi ni punya jahat, zalim, memang zionis, manusia paling kejam. Dia kalau nak bogil dengan perempuan Palestin kat tengah jalan, dia bogil kan dia. Betul tak aku tanya pada kau? Ni siap ada bilik. Lepas tu kapal cakap dia pergi satu bilik yang macam Rohingya punya tempat, satu berkawat-kawat lah, ramai-ramai himpit. Dengan tangan lagi bertight ni. Sebab apa besok nak lepaskan, ni adalah peguam mana-mana dah datang besok nak kita kena sign lah, itulah inilah. Nak sign tangan kat belakang, nak sign.
Lepas tu, kalau kata dia buka, dia mencap balik. Okey. Sampai dekat bilik pula, CEO kapal cakap, ada satu bilik ada tilam lah. Orang Yahudi ni campakkan roti lah. Campakkan roti. Kita makan lah. Yang lain tak makan pasal apa? Mogok lapar. Kan? Korang dah sampai ke situ, jauh lah punya daripada Malaysia, Fortella ni, untuk Palestin. Takkanlah kau nak makan roti je pun. Kalau aku jadi kau, aku terus ikut mogok lapar. Bukannya pizza ke KFC ke apa, roti je. Lepas tu, member dah, panggil dia orang buka. Apa nama? Dah gari pula. Dia pun buka kunci pakai gari. Aku sebenarnya aku tak tahu mana satu betul ni. Sekejap pakai kabel tight. Mula-mula tu memanglah pakai gari. Lepas tu masa nak sujud tu pakai kabel tight. Pening juga kepala aku. Hanya Haji Zara kalau kau tengok handsome dia. Dia lempang. Pak. Semua aku rasa macam elok je muka. CEO kapal yang kena pijak pun tak ada kesan. Dapat baju lagi. Cerita semua macam tercangah-cangah macam kapal yang dia naiki tu yang isi bantuan apa benda dalam tu pun kita tak tahu. Dibiarkan hanyut je. Dia orang kata dia tak tahu. Bayangkan. Kapal tu kita pergi ambil. Pelik tak? Rasa macam pelik-pelik sikit kan. Kadang-kadang kita fikir-fikir balik. Macam mana betul ke macam debat dahaka dengan apa Sir Azli dekat tu, dalam tu ada dana ke apa, kita tak tahu kan. Kita tak tahu sebab nampak macam kita biarkan kapal tu, kalau betul-betul lah orang Israel ni dia nak betul-betul dia nak ambil lah, dia tunda kapal tu sekali, betul tak? Kalau kau pergi mana-mana pun orang custom ke maritim ke apa ke, dia tangkap orang tangkap, tapi bot akan ditunda sampai ke pangkalan. Dia takkan biar kan. CEO kapal kata saya malulah pasal ada orang yang pergi tak tahu mengundi kapal ni semua, tak tahu itu tak tahu ni, tapi lepas tu ada pula nak kena tangkap, baling pula coklat dalam laut. Kenapa kau tak baling kat laut awal-awal? Konon-konon biar dia sampai. Baik kau biarkan atas kapal dia. Oi, aku pening dengan Fortella ni. Nak pergi lagi 3.0. Aku tak tahulah macam mana cerita dia. Kapal sekian berapa harga, bantuan sekian berapa harga. Orang Yahudi baik betul, tampar-tampar je. Aku yang dulu masuk lokap bergaduh pun, muai kena. Berguling-guling lah dengan kau. Wah, dia orang relax. Kena tenang rusuk pun jalan. Sonok-sonok happy-happy. Yang kena tampar pun tak elok je. Pening. Tambah lagi. Ada satu perempuan pakai tudung hitam. Dia kata, next time you don't lah. Orang Yahudi, askar Yahudi cakap bebek. Jangan macam diorang pula koyak dengan korang. Yang kata itu hari kena apa? Kena cabul lah, kena apalah. Pun tak tahulah kadang-kadang. Mana satu nak dengar yang betul ni sebenarnya ni? Pelik-pelik.